Ya, ini kita nak lalu Bukit Putus yang dikatakan antara yang paling seram lah dekat Negeri Sembilan ni. Kelima anjing menemani ni tu ni. Dan daerah Seremban, Pangan 11, Seremban 15. Sini ada air terjun Terjun ni pun dia katakan ada cerita seram dia lah sini. Ni landmark dia, Bukit Putus. Ataupun landmark dia Gunung Asih tadi bro. Okay, ni signboard tadi lah daripada atas Tadi dia tu ada apa tu.